Al-Bukhari. Petang ni kita berada di Pulau Pinang untuk singgah solat di Masjid Al-Bukhari, Pinang. Ini adalah pekarangan luar masjid. Dan ini adalah lobi utama. Parking kenderaan yang terhad, parking motor berbumbung, dan di sebelah sana seperti dewan makan. Masjid yang tersekam indah putih berseri. Dan ini adalah lobi utama menuju ke ruang leka dan dewan solat utama di dalam. Ini adalah ruang koridor di luar dewan utama yang putih berseri, berkilat, dihiasi dengan cermin kalimah, tulisan kalimah dan tali yang berkilau. Dan di sini adalah ruang wuduk dan tandas lelaki. Ruang wuduk, rak kasut, dan ini adalah menuju ke tandas. Tandas yang cukup bersih. Ruang wuduk yang selesa, bersih dan terang, siap dengan doa selepas wuduk. Dihiasi dengan landscape kehijauan dan ada juga kerusi untuk bersantai, pokok-pokok berlatar belakangkan bangunan-bangunan yang tinggi di Pulau Pinang. Dan di sebelah sana terdapatnya laut dan jabatan Pulau Pinang. Kalimah yang bercahaya, dapat juga kipas yang besar. Sekarang kita menuju masuk ke dewan solat utama. Keadaan masjid pada waktu malam diterangi dengan cahaya dan kesibukan kota.